pahaman Wahabi ini. Kita kena lihat ciri-ciri Wahabi ini. Ya. Jangan kita kata bahawa ini Wahabi ini Ustaz, Wahabi ini Ustaz. Hukum tetap hukum lah. Sebab itu ada negeri-negeri yang telah memfatwakan ya, apa hukum jadi Wahabi, pahaman Wahabi ini. Dan juga Majlis Kesatuan Ulama Sedunia juga telah mengeluarkan fatwa tentang Wahabi dan sebagainya. Boleh dirujuk di sana, boleh diamal ataupun tidak. Sebab di antaranya ialah menjisimkan Tuhan. Satu pahaman yang mengatakan bahawa Allah tu duduk di atas arash. Thumma stawa 'alal arash. Thumma stawa 'alal arash. Allah Ta'ala duduk di atas arash. Jadi Allah Ta'ala ni dia tak bertempat. Dia tak memerlukan kepada makhluk dan sebagainya. Bila kita mengatakan Allah ni bertempat, duduk tu bertempat, maknanya dah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kalau kita kata Allah tu duduk di atas arash, persoalannya ialah siapa jadi dulu? Arash dulu ke Allah dulu ke? Jadi jawapan dia takkan arash tu qadim ke apa benda ke. Jadi ni kena kaji. Tanya dekat dia, arash ni qadim ke apa ke? Siapa yang jadi dulu? Sebelum Allah duduk di atas arash, Allah duduk atas apa? Sebab itu tadi kita kata dah Allah ni tak bertempat. Jadi bila memahamkan bahawa Allah tu duduk di atas arash, bersemayam di atas arash, maknanya Allah ni dah sama dengan makhluk. Maka itu satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi balik kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang diiktirafnya. Wallahu a'lam.